Orang tak nyanyuk ni 3 jenis orang ya. Kamu pilih kamu nak dia apa. Yang pertama, ahli politik. Contoh Mahathir nyanyuk. Ahli politik tak nyanyuk. Kalau 4 tambah nyanyuk, masuk politik, masuk pilihan raya. Tanding jadi YB. Yang kedua, ulama. Tok Guru. Rasa-rasa ada jumpa Tok Guru, tak pernah ada Tok Guru nyanyuk tu. Ada Tok Guru merambuk, kencing kat jalan, berak aku suka, tak ada. Yang ketiga, yang tak nyanyuk, orang hafal Quran. Termasuk yang tak nyanyuk, orang yang jadi guru Quran. Dia tak hafal Quran tapi dia guru Quran. Guru Quran ni kalau orang baca salah, dari jauh dia tegur, tu tak betul tu. Baca lain. Guru Quran tak nyanyuk. Bahkan guru Quran tak reput. Kalau mati tak reput. Orang hafal Quran tak reput ni anak-anak ni. Hafal Quran ni. Usaha hafal Quran sampai habis 30 juzuk. InsyaAllah kamu tak reput. Tu hafal Quran. Nyanyuk tak? Allah jaga.